Nah istilah tiap-tiap. Sebab cara oleh Allah Ta'ala kita terima doa kita ni nak heboh cara. Yang pertama ku yang kamu doa yang kita terima watenya ni juga. Contoh ya Allah Ta'ala ni beri long bersihat dalam sakit. Sehat aju tubuh tu watenya. Gaduh sakit. Là hình hay ada Assalamualaikum. Pajan na Allah Ta'ala hana nyan hana tanya katanya. Hana tanya. Pajan na Allah Ta'ala nya hana tanya. Lagi orang tanya kena, hai. Ke uragam, bak uragam ke? Hai ron padum boh ka nemu meyan bak uragam. Betul pertanyaan lagi yang bak uragam. Kalah pertanyaan. Itu hanya kemudian. Kan ron padum go ka hamil tu katanya bak uragam. Yang pertanyaan salah. Cepat tanya jauh betul pertanyaan salah. Menanci bak surah hotel tanya, hai Allah Ta'ala pajan na ke? Yang pertanyaan salah. Ya. Cuman cara ada nak pegah iaitu pajana sedangkan iaitu wujudnya hana didahului lihana. Anak butuh bahan baku. Ya benar dia. Surah buka depan, nak boleh depung, nak boleh boleh depung. nak boleh Jadi yang kebenaran dengan tidak. Hana. Cuman jino ka ikhtilaf pendapat ulama, waqtalafa dan ka ikhtilaf para ulama. Adakah kadim dengan azali dengan makna yang satu ataupun beda? Tadi ya dalam azali, azalinya ilmu Allah Taala. Jadi azali Allah. Na azali na lauh mahfuz. Jadi barang yang disebut dalam lauh mahfuznya nyan mutulih ba lauh mahfuz. Tapi ba lauh mahfuznya yang bisa mengubah. Contoh. Bahkan tanya tamu doa. Karena mesti tanya fikirnya secara akal ile, secara akal. Nya tanya fikir munyo mandum perkara kagetok oleh Allah Taala. Karena bag tanya rezeki dumno itu pajan udip, pajan sehat lagi tanya ku sakit karena mandum. Nan mendoa dah ana tamu doanya, ana faedah kan. Tapi yang muno dalam lauh mahfuz getok oleh Allah Taala ge ikat, ge taklik surah. Punya berdoa je sehat. Ya. Ini ke faedah berdoa. Yang berdoa je sehat. Yang berdoa, hana berdoa ke sakit di. Yang je punya sembahyang sambil mudah rezeki. Hana sembahyang hana mudah. Tapi dalam azalinya hana mengubah-ubah le. Atra perkara dalam azalinya hana mengubah. Berarti setiap kejadian yang terjadi ba'aluh mahfud pastinya kasebut dalam adali, dalam ilmi Allah nya bahasa haji. Yang adalinya yang ke dalam ilmi Allah. Yang terjadi perbedaan pendapat ulama pak beda adali dengan kadi. Puaknya semakna ataupun beda makna. Teman aku baca tunggu. Laganya aku lagi orang ke mana ya Allah Nabi mula panjang. Kena orang ke lagi. Mana? Teman memang dalam kejadian lagi tunggu berapa pun kan kali ditulis bab tadinya muka sekian terus. Sekian kalinya. Teman berhati tambah lagi kan hang juga karena kali ditulis. Jadi menurut makna panjang umumnya panjang umumnya bab berkat ni. Kemudahan panjang. Contoh. Tanyu naudip tu 60 tahun. Tapi kesebahagian besar udip kita nyo 60 tahun yang dia tengah menjaga. Yang tersebut mesti contoh dan pegang. Sama dengan yang 60 tahun, 20 tahun yang udip tanya. 20 tahun dengar. Yang berarti umur nak berkah. Tapi naurung iaitu yang umur ke 20 tahun. Lagi haba uno kan di tengah. Yang tadi klasifikasikan umur 40 tahun, 30 tahun dengan 50 tahun dah nanti. Yang tu lebih panjang umur. Lebih panjang umur 40. Jadi makna panjang umurnya kan mufhum wateka gepekah iaitu nyo umur 60 tahun getulis dalam adali. Kamu doa tu iaitu je ke 60 tahun. Kan walaupun nak doa Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana. Ya, walaupun nak doa yan makna iaitu hinan gepu panjang umur, gepu berkat umur. Yang umur kuno jatah ji lagi tengok han tak puput ibadat dengan sebab berkat umur tak puput ibadat. Ya, yang makna panjang umur. Kira tu. Itu umur.
Beo tu bu, beo tu. Mesti lagi kejadian urung mana. Mata dakalan bak dali sang urungnya. Ada merun ke mana. Mata dakalan dali sang ada. Dudang katik sakit. Teman bak ke pedang daripada apa benar doa benar mungkin benar betul. Kita berdoa kadang tak boleh yasin biar siapa kadang penyamu. Badak dali benar kan. Anamu ke ramai ya. Ke pihak keluarga kau menang. Kita berdoa biar siapa kadang udik benar. Udik benar boleh. Kan. Doa nak boleh mati tu. Kan ladung-ladung kena yang menang daripada sakit lebih ke mati keliru. Jadi giubu yasin kadang pulih. Panjang mula. Sehingga dia giubu yasin pulih gitu. Ya, pulih. Yang kipa yang lagi apa bunuh. Berarti ganyan itu nato ngan kai. Jadi dengan tebat nak berdoa. Dan berdoanya hana istilah itu sia-sia berdoa. Sudah tu pulih dia doanya hanya istilah sia-sia. Sebab cara oleh Allah Taala diterima doa kita ni nak heboh cara. Yang pertama ku yang kamu doa yang diterima watenya ni juga. Contoh ya Allah Taala ni beri long bersihat dalam sakit. Sehat aju tubuh tu watenya. Gaduh sakit. Nah yang kedua cara diterima oleh Allah Taala doa hanya lagi kabulkan hinoi dunia. Gekubah doanya oleh Allah Ta'ala nanti dalam syurga gupa sempurna nikmat kita. Nah, nyancok mandum ya, habis nikmat dia dalam syurga. Dan yang kelak, cara terima doa, kadar tamu doanya ke ampun dosa. Ya, maka dia hanya istilah, walaupun tamu doa, ya Allah, beri long, ya Allah berkaya dengan peng yang halu. Hanya istilah dia, ke ampun dosa. Beri ya Allah Ta'ala lonyo, buat ku belum motom ataupun itu buat ku belum belanggok mendu. Selamanya doa-doa yang sesuai dengan syarat ketentuan yang hana gebunyi dalam syarat, yang tetap iaitu jed ke pahala begitu. Jadi hana dia dalam doa dalam lakai Allah Taala wah dah baju hana bibi betul. Nak syarat. Yang berudan ke Allah Taala dosa dia. Kesimpulan je gebi. Keluh hang gebi. Jadi yang berdadupu jadi dalam sebuah hadis. Innal abda. Sesungguh hamba lut. Minan nasi dan sebahagian daripada manusia itu hamba. Hamba yang memang jatah cocok gatiin. Patut gatiin. Hana lain yang patut ngendi. Si jatah gatiin. Doa rayo bagus. Mudum doa ganyan berkaya cik jatah cocok gatiin. Wa ini alimun dan lon tupu ke Allah Taala. Lau a'taitul ghani la afsadatul ghani. Kan kira oleh Allah Ta'ala gejuk ke orang yang jatahnya gatin. Kaya gejuk. Yang sungguh iaitu dengan sebab kayanya dia kefasid, dia kematian. Berokan. Sehingga oleh Allah Ta'ala kepetetap dalam gatnya iaitu kegatin. Yang gatin kita tanya, yang kenyan yang sayang oleh Allah Ta'ala kita tanya. Contoh kita tanya dengan gatin yang han tablo iaitu tamu judi. Karena ada fikir yang tamu judi, hanangan tak jauh. Tinggal hana tamu judi. Napeng masa kaya roh tamu judi so gak gatin yang kaya. Tani kala ni leh kan bet tak fikir ke nafsu. Gak tak gak? Gatin. Gejuk gatin kan kena pegah bengih ke Allah. Kok berat sayang kita. Kok berat sayang ke? Yang bibit sayang Allah maka dia itu barang yang gad bang tanyo ada teh begat ba Allah Taala. Tapi watai kaget ba Allah nya pasti gak ke kita. Walaupun secara nafsu tanyo hendak terima katanya. Cuma lagi ada yang nunggu. Kan berutan kalau nak lah tunggu. Maksudnya mana? Kita yang ya Allah kan nabi juga dia. Lagi ada yang melakai pak urang nak. Jadi maksudnya yang kaya. Nabi dia. Betul benar. Jadi gini pegah tanyo waktu tam melakai pak urang guna sabar. Ya, kena tanya. Saya lagi contoh tanya tam melakai pak ngon tu. Ya. Untuk ke heavy tanya ada orang lain. Tak pegang pak saja. Waduh, Kami peng maksudnya tam peng juta ya. Punya takun mesti contoh takun.
Takkan buat urungnya. Rumahnya hana peng tu. Kaju. Yang tak bunuh ini je. Karena sudah jauh. Karena bersifat dengan Paksa. Jadi tanya wadah tamu doanya karena tanya hamba. Benar dengan bersifat lagi sifat hamba. Baik lagi bos lagi buat buah. Begut dalam lagi. Jadi yang kenyan makaji le han ke terima doa gara-gara han tip adab. Karena ada doanya. Benar ada doa. Ya, jadi kok le ada doanya. Kan kena pegah hotel tamu doa lagi watai kamu doa ka. Ada doa. Ya tapi bumbu payah nak pono betul ada Adam. Salah nabuh Adam doa lagi haba uno tak segera. Ya Allah Taala nya nabi juga gara raya. Tengok raya malam yo lagi. Yang takjil dengan doa hanadab. Hanadab itu hanagat dengan Allah Taala. Ya Allah ya Allah nya nabi yo boleh anda tabuh tu. Nya nabi yo begah baca. Takjil badu habisnya tak putentel lom lagi tanya. Buat belum dah lagi. Nya ya Allah nabi yo dong tanggal sekian yo. Baik, cara mendoa ini iaitu dengan bahasa tindiran. Bahasa tindiran. Ya Allah, beri mudah rezeki yang halal. Gedepu oleh Allah Taala hajat tanyonya latih kita gedepu. Cuma bahasa tok beta perlu. Gedepu maksud si hambanya ialah ke mudah rezeki hutang kamu tumpuk. Hutang kamu tumpuk. Jadi ya Allah nyo nabi ya Allah Taala lagi apa bunuh makanya adab-adab daripada doanya boleh yang pertama baik tak takjil yang kedua baik tak tentel lagi tanya baik tak tentel lagi tanya dan lagi tanya wat tamu doanya selalu harus gadan ke Allah Taala karena innabi bidhanni abdi bi ini bidhani abdi bi gitu Allah Taala. Sesungguhnya itu dengan sangkaan hamba ke ulun. Kiban ni sangka oleh hambanya gejo oleh Allah Taala yang akan gejo. Tapi waktu dalam doa sangnya hang gejo, ya hang gejo oleh Allah. Makanya lagi tanya walaupun maksiat tanya, walaupun you taubat. You taubat tanya waktu ada pupu maksiat you taubat. Wajib taubatnya. Hana tak taubat daripada maksiat dosa. Tapi walaupun maksiat katanya beryakin Allah Taala pertama tanya dalam syurga. Baik sampai lagi tanya orang putus asa. Alah sang roh pertama di dalam syurga. Yang bibi dalam neraka gitu loh. Tapi dengku mesti serahkan tu ya Allah. Belum kakek belum berserah diri barang ya Allah. Boyang dia. Maksudnya menurut tawakalnya giyung. Tawakalnya giyung lagi tanya. Tapi tawakalnya setelah usaha. Jadi bet sampai menan ya Allah nyo kita ke bambak nyan betul bahasanya tapi usaha katanya tetap usaha untuk yang ke. Benar usaha baru tak bertawakal. Itu lagi contoh bahasa ji. Lagi tanya wate tak pula padanya dia semula hanya tak ke nyo Allah Taala urusan ron bilang. Payah aja lagi tanya Cukup dah cok. kayak le. Buku ya semprot kayak le. Le pula kaku. Ayat pilih habu. Dia usaha baru yang tawakal. Makna tawakal itu mesti ketika kali tak usaha. Tabu pupuk, tak bina habu, tak semprot macam tu rupa jikre padi. Yang supaya lagi tu baik merasa buruk sangka dengan Allah. Yang berletan. Ayo, Pangon. Waduh. Tak ramai. Tapi hanya doa dengan cara Arab. Bahasa Arab. Bahasa Aceh. Ini coba. Bengol. Bengol. Oh, ini kadang-kadang. Yang ke maksud negeri. Jadi bahasanya sebenarnya jumpu je bahasa. Yang ke yang ingin Allah Taala kena dengar bab tanya nak tepunan Allah. Ya Allah. Tak mengadu, tak pegah bab Allah. Ya Allah lun menung. Sehingga oleh Allah Taala keun bab Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, berdoa le kata iaitu kelun walaupun bab perkara yang putus silap. Putus silap. Kamu form ada kena pegah, hotel putus silap berdoa bab Allah kau kena pegah. Yang kena pegah
Bina mentang perkara yang na bak kita nyonya, doa bak Allah. karena buat usaha hana doa dikabul benar. Ya, dan usaha BI usaha. Hantam pernah dalam doa. Hantam ikhtiar iaitu dengan jalan langit ni bahasa orang. Ha, hantam lagi dia tak pegah high road dekat Allah. Ha, Tengok kadang-kadang